Oh, ni. Ya Allah, ya Allah. Mak, ya Allah, Mak. Apa dia? Ya Allah, Alhamdulillah. Jap. Yang korang nak beranak, ya Allah, Alhamdulillah ni kenapa? Kenapa? Tak, Mak Melah. Korang, Farid, ni saya baru dapat mesej permohonan my kid. Mika dah diluluskan. So, kita boleh pergi ambil kad dia dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah. Kak Il punya hak dapat juga, ya tak? Betul. Alhamdulillah, semua datang kat sini. Kita dapat berita baik. Terima kasih, Farid. Itulah, Farid. Terima kasih tau. Awak yang banyak tolong saya nak dapatkan my kid Mikael ni. Sama-sama. Saya cuba yang terbaik je untuk Mikael. Yalah, Farid, saya pun dari pihak Ika pun nak berterima kasih juga Kak Farid. Terima kasih banyak-banyak. Itulah. Alhamdulillah Kak. Saya yakin memang Allah akan bantu awak juga. Kasih Asal. Dah semua dah Alhamdulillah. Apa kata kita pula makan? Bismillahirrahmanirrahim. Suka